Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nazrina binti Muhammad Yazid membuka bicara pertandingan pembaca bistari bagi tahun 2026. Bersama saya, calon pembaca bistari kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Dengan ini saya persilakan. Dalam dunia yang dipenuhi kegelapan, bukan pedang yang paling kuat tetapi hati yang penuh iman, keberanian dan keyakinan kepada Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, nama diberi bukan sebarang nama. Bila dipanggil terus senyum ceria. Saya ialah seorang murid yang aktif, suka mencuba benda baru dan sentiasa bersemangat. Nama saya Muhammad Fadlan Shah bin Osman Sahrudin. Saya merupakan pengawas pusat sumber. Kod sekolah CBA 4021 SKL KTP Bukit Goh. Saya merupakan anak kepada insan hebat. Ayah saya, Encik Osman Syahrudin, seorang pegawai tentera di Pangkalan Tentera Udara Subang. Ibu saya pula, Puan Fazilah, seorang guru berdedikasi di SKL KTP Bukit Goh. Saya mempunyai dua orang abang yang sangat aktif, iaitu Farish dan Firdaus. Kami bertiga memang meriah bila berkumpul. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang guru supaya dapat mendidik anak bangsa menjadi insan berjaya dan berakhlak mulia. Kalau waktu lapang pula, saya suka bermain bola. Berlari di padang memang buat saya rasa lebih aktif dan bersemangat. Subjek kegemaran saya ialah matematik dan pendidikan jasmani kerana kedua-duanya menyeronokkan dan mencabar minda serta tenaga saya. Saya juga mempunyai seorang sahabat baik yang sentiasa bersama saya, iaitu Zaim. Bak kata orang, kawan baik susah senang bersama. Sepanjang berada di sekolah, saya sangat bersyukur kerana telah menerima beberapa pencapaian yang membanggakan. Dinobatkan sebagai Duta Sahsiah 2025, menerima anugerah pembaca terbanyak Nilam selama 3 tahun berturut-turut, memperoleh anugerah Nilam 5 Bintang 2024, menerima anugerah pembaca terbaik Nilam 2025 dan peserta bicara buku Negeri Pahang 2025. Saya percaya kejayaan bukan datang dengan mudah, tetapi dengan usaha, disiplin dan doa. InsyaAllah, impian akan menjadi nyata. Buku yang baru selesai saya baca ialah Dracula Menentang Al-Fatih, Bola Hero, Tok Janggut, Mat Saleh dan Hari-Hari Terakhir Dunia. Hari ini, saya akan membawa anda menyelami kisah yang penuh misteri melalui sebuah buku bertajuk Dracula Menentang Al-Fatih. Bayangkan seorang yang kita kenali sebagai Pontianak. Rupanya manusia sebenar, dan lebih mengejutkan, dia pernah berkawan dengan seorang pejuang Islam yang hebat. Buku ini sangat menarik dari segi fizikalnya. Kulit hadapannya berwarna gelap dengan gabungan merah dan hitam, menimbulkan suasana misteri dan dramatik. Terdapat dua watak utama yang saling berhadapan, iaitu Dracula dan Sultan Muhammad Al-Fatih, seolah-olah menggambarkan konflik besar antara dua dunia. Buku ini ditulis oleh Muhammad Nur Iman Ramli dan diterbitkan oleh PTS Publishing House pada tahun 2014. Ia mempunyai 120 muka surat dan merupakan buku bukan fiksyen yang berasaskan kajian ilmiah.
Mereka bentuknya sangat menarik dan mampu membuatkan pembaca ingin terus membuka dan membaca. Buku ini membongkar satu fakta yang mengejutkan. Dracula bukanlah makhluk pontianak seperti yang kita lihat dalam filem. Sebaliknya, beliau adalah seorang manusia sebenar bernama Vlad Dracula. Lebih menarik, Dracula hidup pada zaman yang sama dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Malah mereka pernah berkawan dan tinggal bersama sebelum menjadi musuh. Kisah ini membawa kita melihat bagaimana persahabatan berubah menjadi permusuhan akibat perebutan kuasa dan peperangan. Pertempuran antara mereka menjadi salah satu konflik besar dalam sejarah Empayar Uthmaniyah. Pada pendapat saya, kekuatan buku ini terletak pada cara penyampaiannya yang sangat menarik dan mudah difahami. Walaupun ia berkaitan sejarah, penulis berjaya menjadikan cerita ini seperti sebuah kisah pengembaraan yang penuh dramatik. Selain itu, buku ini membuka minda pembaca bahawa tidak semua cerita barat adalah benar. Ia juga memperkenalkan kita kepada kehebatan Sultan Al-Fatih sebagai pemimpin Islam yang berani dan bijaksana. Buku ini benar-benar membuatkan saya rasa ingin terus membaca tanpa henti. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan dalam buku ini, antaranya ialah terdapat bahagian yang agak padat dengan fakta sejarah yang mungkin sedikit sukar difahami oleh pembaca muda. Selain itu, ada juga bahagian yang tidak dihuraikan dengan lebih mendalam, menyebabkan pembaca perlu mencari maklumat tambahan. Walaupun begitu, kelemahan ini tidak mengurangkan kehebatan keseluruhan buku ini. Daripada buku ini, saya mendapat 3 nilai murni dan 3 pengajaran untuk diri saya. Nilai murni pertama, keberanian. Al-Fatih menunjukkan keberanian menghadapi musuh walaupun dalam depan cabaran besar. Nilai murni kedua, kerajinan. Watak Al-Fatih digambarkan sebagai seorang mencintakan ilmu dan sentiasa belajar. Nilai murni ketiga, keimanan. Al-Fatih sentiasa bergantung kepada doa dan keimanan dalam setiap tindakan. 3 pengajaran yang saya perolehi daripada buku ini ialah pengajaran pertama. Jangan gunakan kekuatan untuk kejahatan. Dracula menggunakan kuasa untuk menakutkan orang lain, tetapi akhirnya membawa keburukan. Pengajaran kedua, disiplin membawa kejayaan. Al-Fatih berjaya kerana disiplin dalam belajar, latihan dan ibadah. Pengajaran ketiga, akhlak lebih penting daripada kekuatan. Walaupun kuat, seseorang tanpa akhlak yang baik tidak akan dihormati. Sebagai penutup, buku ini bukan sekadar cerita, tetapi membuka mata kita tentang sejarah sebenar dunia. Saya sangat mengesyorkan buku ini kepada semua rakan kerana sangat menarik dan penuh ilmu dan memberi pengajaran yang bermakna. Dracula menakutkan manusia dengan kuasa gelapnya. Namun, Al-Fatih menawan dunia dengan cahaya akhlak, ilmu dan keimanan. Sekian, terima kasih. Sangat menarik ya. Cikgu rasa sangat menarik mendengar penceritaan Muhammad Fadlan Shah tadi. Jadi cikgu ada satu soalan. Soalan dia, sebutkan dengan jelas pengajaran yang boleh Muhammad Fadlan Shah berikan daripada pembacaan buku Dracula menentang Al-Fatih dari persepsi seorang pelajar sekolah. Baik cikgu, saya memperolehi
tiga pengajaran yang memang saya aplikasikan dalam diri saya sebagai seorang pelajar dan diamalkan setiap hari. Pengajaran pertama, jangan gunakan kekuatan untuk kejahatan. Saya menggunakan kelebihan diri saya untuk membantu rakan, bukan membuli atau menyakiti mereka. Pengajaran kedua, disiplin pasti membawa kejayaan. Saya pelajar yang rajin dan berdisiplin. Alhamdulillah, saya lebih mudah mencapai markah yang tinggi dalam peperiksaan. Pengajaran ketiga, akhlak nombor 1. Semua pelajar dan saya perlu sentiasa bercakap sopan, menghormati guru dan menjaga adab di dalam kelas dan di mana sahaja saya berada. Terima kasih, cikgu. Terima kasih semua. Bye.